Apa yang menyebabkan winch gagal berfungsi dan cara mengesannya? Mari kita selidiki seterusnya. Nombor 1, masalah sambungan dan bateri. Dan cara mengesannya? Okey. Sambungan terminal mestilah ketat. Tak mau longgar-longgar. Kalau longgar, voltage dah kurang. Okey, bateri pula, voltage kena tinggi. Kalau let's say dia kata 12 volt, kena lebih 12 volt. 13 volt apa semua, baru boleh winch berfungsi. So, kalau nak winch berfungsi lagi, tekan RPM tinggi. Bagi alternator charge bateri. Sebab winch guna bateri. Yang kedua, solenoid rosak. Macam mana kita nak tahu solenoid rosak? Kita guna remote, dia bunyi ketek-ketek, klik-klik, tapi winch tak jalan. Apa bentuk solenoid yang ada pada winch? Dulu ada 4 solenoid. 1, 2, 3, 4. Sekarang ada 1 solenoid. Jadi kalau let's say salah satu tak berfungsi, winch tu cuma klik-klik, sama ada winch tak boleh masuk ataupun winch tak boleh keluar. Nombor 3, alat kawalan ataupun remote control. Nombor 3, alat kawalan ataupun remote control. Kita close up sikit. Ini pun boleh jadi penyebab. Dia dah terking, dia dah bingkut, kemungkinan wire tu putus. Ataupun dalam ni, kadang dia dah terpiuh pun kita tak boleh masuk dalam dia punya slot ni. Penyebab juga. Ada juga alat kawalan yang menggunakan bateri, wireless remote control. Yang itu bateri habis pun dia akan menyebabkan kita tak boleh nak main. Nombor 4, motor terlebih panas. Macam mana kita nak tahu motor terlebih panas? Dia tak bergerak. Kita remote on off dia tak gerak. Tapi bila kita rasa motor ni panas, dia tak akan bergerak. Kecuali motor tu boleh cool dia punya diri sendiri. Jadi kalau nak mudah cool, ambil kain basah, masa winching, buh kat sini. Nombor 5, kerosakan gear dan brake. Mana dia gear? Ini dia gear. Kecil-kecil dia gear dia. Bila salah satu pecah, tak boleh dah jalan. Gigi gear tak jumpa gigi gear. Apa yang menyebabkan dia pecah? Kadang tu kita reverse winching. Sambil winching kita reverse. Gear tu dia jadi towing, right? Brake pula. Ni brake dia. Ini brake pad dia. Right? Kalau brake pad ni pecah, winch kita tak boleh hold. Kita winch, kita stop. Kalau let's say curam, dia mengelusur balik. Dia tak boleh hold. So ni tugas dia. Yang ini kalau kita servis, kita gosok dia balik. Tadi kita dah bercerita wheel gagal berfungsi dan cara mengesannya. Sekarang kita tengok apa yang menyebabkan winch tu rosak. Contoh. Okey, tuan-tuan nampak ni drum support. Ni sebelah kiri, ni sebelah kanan, ni sebelah motor, ni sebelah gear. Contoh, telinga dia ni patah. Telinga ni patah, maksudnya kita tarik load berlebihan dan kita tarik sambil kita towing. That mean dia tang ni akan rosak ataupun yang ini akan patah. So inilah asas-asas cara mengesan kerosakan dan sebab-sebab dia rosak. Kalau ada apa-apa maklumat yang boleh kita kongsi bersama, sila komen. Kita akan jumpa di video seterusnya. Sekian, terima kasih.